Macam Haji kongsikan waktu bila Haji start makan kita punya olive kalau tak silap saya lah, belum PKP lagi, mungkin dalam 2019 atau 2020. Yang saya ingat masa mungkin 2019 ataupun awal lagi. Awal lagi ya. Masa tu Haji ambil sebab sebab saya sebenarnya saya banyak penyakit sebenarnya. Salah satu saya alergik. Alergik maksudnya saya tak boleh makan seafood. Bila saya makan, tangan saya akan jadi pecah. Akan jadi habislah pecah, kuku apa ni pecah. Jadi saya tak ingat siapa yang apa ni, ataupun saya tertengok dalam iklan Facebook dan sebagainya. Dia kata olive apa ni cukup bagus. Jadi saya try lah. Saya try dan mungkin makan masa lebih kurang dalam 3 bulan selepas tu ada perubahan. Ada perubahan dan saya bukan nak puji apa, tapi alhamdulillah daripada situ saya memang saya makan apa pun setakat ni alhamdulillah. Memang tak ada apa. Tak ada apa. Kekal daripada 2019 tu makan olive sampai sekarang. Sampai sekarang lah. Mana tak tukar yang kan yang olive power up tu saya cuba try, tapi saya rasa saya lebih lebih yang olive plus. Ini kalau daripada segi sakit jantung semua memang saya sebenarnya ada darah tinggi. Tapi alhamdulillah dia juga membantu kepada darah tinggi. Jadi darah tinggi bila saya pergi cek, biasa kalau umur saya dah 65 lebih ni memang tinggi, tapi alhamdulillah setakat 138 bawah 70 lebih je. Jadi normal lah setakat ni alhamdulillah. Sebab kepada minyak zaitun itu sendiri. Kira apa tu? Boleh kata apa? Kongsikan waktu kira sebelum Haji makan dengan sebelum Haji makan. Okey, saya buat macam ni. Saya sebelum makan apa-apa bangun tidur ataupun saya sedar, saya memang saya ambil dia. Ambil olive lah. Olive plus lah. Dan malam tu tengok keadaan, kerana saya ambil benda lain juga, maksudnya saya ada benda lain suplemen saya ambil. Tapi memang setiap pagi memang tak pernah miss. Kalau yang produk lain Haji makan juga ke memang satu? Tak ada. Zaitun je. Yang saya kata malam tu saya ambil sebenarnya limau nipis. Air limau nipis campur dengan air. Kalau yang olive Haji pernah makan olive saya campur, kadang saya campur juga dengan apa tu sauda juga daripada olive macam pati delima. Pati delima dulu mula-mula masuk tahun pertama saya try, tapi saya rasa dia terlalu banyak sangat nak dengan 3 perkara. Olive oil lagi dengan, jadi saya kekalkan 2 je lah sampai sekarang. Kira ada kesan lah makan tu. Alhamdulillah setakat ni, alhamdulillah. Mungkin sebab Allah bagi kan. Betul. Sebab minyak zaitun tu sendiri. Ya. Terima kasih banyak sebab pakai, kira percaya produk kami. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab kami usahakan apa yang dikatakan dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi tentang minyak zaitun dan sebagainya. Kami sampaikan dakwah tu, tapi yang asal dia balik penyembuhan daripada Allah. Sebab dia cuma satu nak maklum juga, isteri saya pun sudah mula untuk makan. Kerana perempuan ni dia susah, dia rasa semacam. Jadi dah cuba dah, alhamdulillah. Dia dah try lah. Tapi kalau rasa dia Haji okey lah. Saya setakat ni okey, boleh. Cuma saya bila makan saya nak telan tu tak boleh, jadi saya ambil air dia sikit bagi tolak masuk. Nak telan gitu tak boleh. Betul. Tapi alhamdulillah setakat ni okey. Minyak mana-mana pun macam tu lah rasa dia. Betul. Itulah, terima kasih banyak tu dah kami daripada Olive House sendiri pun ucapkan terima kasih. Itulah setakat ni. Okey.